Dari Indonesia. Indonesia ni di mana? Di Medan. Medan. Datang holiday ke? Kerja di sini ke? Kita holiday. Holiday. Oh, jadi kamu memang betul-betul dari Indonesia. Datang holiday di Malaysia. Nama kamu apa? Vira. Fira. Pandu. Pandu. Lisa. Lisa. Kamu dari Indonesia. Kamu kenal saya Kenal. Selalu masuk FYP-nya. Oh, ada follow saya? Follow ada. Follow ada. Betul? Boleh tengok? Oh, fans dari Indonesia lah. Wih, dia Ya, follow. Betul. Ui, follow lah. Kalau macam tu, saya nak bagi hadiah kepada awak. Satu hadiah istimewa. Kalau dapat jawab satu saja soalan. Kalau awak sudah follow saya, mesti awak sudah tahu. Okey? InsyaAllah. InsyaAllah, okey. Kalau Fira betul-betul kenal saya nama Cikgu Syari. Cikgu Syahri. Saya buat live hari apa? Buat weekend. Hari? Jumat dan Sabtu. Mana Sabtu? Aduh, Jumaat dan Sabtu. Betul-betul. Okey, kalau dah saya buat Jumaat dan Sabtu, selalunya apa saya bagi masa live? Macam-macam perhiasan. Perhiasan? Ya, cincin gitu. Selalu lihat cincin. Oh. Ya. Betul lah. Ini betul-betul hardcore fans. So memandangkan dah jawab tu betul meh, saya bagi hadiah. Okey. Buka. Lihat sendiri. Sudah dapat daripada saya. Ya Allah. Nampak ni fans Indonesia. Hari ni kita jumpa fan daripada Sabah satu, daripada Indonesia satu. Dan saya hadiahkan cincin belian dekat dia. Moissanite ring. Ambil. Okey, ini adalah hadiah saya kepada Fira. Ya Allah, gemetar. Kenapa? Boleh masuk? Boleh. Boleh, cantik. Terima kasih. Ini hadiah saya sepenuh percutian kamu dan juga sepenuh rezeki kamu berjumpa saya. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki saya ke Medan nanti DM saya senang nanti. Masuk live, komen, jumpa di My Town. Yeah. Bagi tahu dapat ini, nanti bagi hadiah lagi satu kan. Dah tahu. Ini betul-betul die hard fan-nya. Saya tak perlu cakap, tak perlu ulang pun. Betul. Nanti kalau saya live Jumaat ni, masuk dan cakap. Kalau kata saya nampak komen tu, saya hantar satu lagi. Boleh Tunggu kedatangan saya. Okey, bye-bye Fira. Bye-bye semua Pandu. Okey, jumpa lagi Alright, bye Bu. Terima kasih Bu Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni dua tempat kita dapat fans. Satu daripada Sabah kita jumpa, satu lagi daripada Indonesia yang memang hardcore fan saya. Siap pakai skrip saya lagi. Korang nak tak barang-barang yang best dalam ni? Masuk dalam live Cikgu Syahri. Bye-bye. Satu, nak yang mana? Dah jawab betul. I love you. Nama saya Cikgu Syahri, saya seorang content creator. Tapi ni bukan content, saya cuma nak bagi bunga je. Dan minta doakan saya supaya saya sihat. Oh, memang follow? Allah, memang follow. Nah, adik, bagi ambil satu lagi. Nah. Betul follow saya ni? Main tengok bukti tak boleh? Oh lah. Follow. Nak bunga tak? Okey. Dah berapa lama kahwin ni? 5 tahun. Kesian dia. Dia dapat hadiah, mak ayah dia tak dapat apa pun. Mak ayah dia nak hadiah tak? Syarat dia kena jawab 3 soalan. Kalau betul saya bagi hadiah on the spot. Nama saya Cikgu Syahri, saya seorang content creator kat TikTok. Kenal saya ke? Jam. Ingat orang tak kenal. Follow tak? Betul? Mai tengok bukti. Kalau follow saya terus nak proceed lah. Follow lah. Ada. Ada. Jap. Nama apa lah tuan? Muhammad Ashraf. Muhammad Ashraf. Puan? Diana. Dah berapa lama kahwin tadi? 5 tahun. 5 tahun. Okey. Saya akan tanya pada si isteri, dia akan bagi jawapan. Lepas tu saya tanya kat tuan balik. Kalau jawapan tu perfect semua, kita bagi hadiah. Okey, puan saya kena pinjam puan kat tepi ni boleh? Boleh. Sebab ni soalan rahsia ni, suami tak boleh dengar. Soalan pertama, apakah hobi puan? Itu paling susah. Berkebun. Kebun. Ada hobi. Alright, nice. Okay, good. Soalan nombor 2, skincare puan pakai brand apa? Scientific. Scientific. Okay, Scientific. Alright, good. This one very good. Okay. Soalan nombor 3, tempat yang puan teringin sangat-sangat nak pergi melawat, negara mana? Mekah. Mekah. Okay. Saya akan tanya soalan yang keempat. In case suami jawab silap, kita bagi soalan ekstra. Okay. Soalan nombor 4, ini paling mudah. Makanan kegemaran puan? Ulam. Apa-apa ulam? Sepanjang saya buat interview ni, tak pernah lagi orang jawab ulam. Jom kita pergi terjah suami dia. Okay tuan, beras kita beli. Malam ni sama ada tidur atas katil atau tutup. Alright. Soalan pertama, apakah hobi isteri kesayangan anda? Berjalan. Berjalan. Okey, jawapan tadi? Berkebun. Berkebun. Main mana berjalan pula? Ya Allah.
Okey, soalan kedua. Makanan kegemaran isteri. Masak lemak. Masak lemak. Okey, jawapan dia tadi apa? Ulam. Ulam. La ilaha illallah, masak lemak dengan ulam jauh ni. Okey, tak apa. Soalan nombor 3. Masuknya masuk angin keluar asap ni hari ni. Tempat yang isteri tuan teringin sangat nak ziarah negara mana ni? Mekah. Mekah. Alhamdulillah, betul satu. Betul kan? Okey, betul. Alhamdulillah. Okey, soalan bonus. Soalan ni menentukan sama ada apa tuan layak untuk dapat soalan yang bonus satu lagi tak? Sebab dah 2 salah ni. Okey. Ni soalan bonus. Skincare yang isteri tuan pakai sekarang brand apa? Skin yang viral dekat TikTok. Skin yang viral kat TikTok. Brand apa tu? Skin hair. Skin hair. Ya, skin apa nama tu? Okey, memandangkan tuan jawab skin, maksud dia separuh jawapan. Okey, jenama dia apa? Skin TV. Skin TV. Ha. Skin. Saya pun boleh jawab. Skincare favourite apa? Skin. Ni tak ada promotion Skin TV you jangan duk guna. You guna air saman you. Memandangkan dah jawab tadi soalan tu, maksudnya 2 betul 2 salah. Ni saya tanya soalan ni kena jawab berdua. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul ni saya check IC balik ni. Sama ada korang ni betul rakyat Malaysia ke tak? Rukun negara Malaysia yang ketiga. Kepercayaan Kepada Tuhan. Okey. Kristen kepada negara. Raja. 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 Jangan tak sebut tu. Raja dan negara. Ketiga? Keluaran perlembagaan. Aduh, dia nervous ni dia lain kan. Okey, tak apa. Jawapan tadi pun dah boleh dikatakan ni, tapi saya tetap nak reward. Saya nak buat juga. Ni last. Saya tanya, ni kalau awak tak boleh jawab, saya tak tahulah. Bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang. Jalur Gemilang. Alhamdulillah. Subhanallah, nak dapat Jalur Gemilang tu. Aduh, sayang, atuk letih tau. Alhamdulillah, betul. Okey, jom kita pergi claim hadiah. Let's go. Jom kita pergi kat kereta saya tunjuk hadiah sebagai awak jawab betul. Sayang? Okey. Pilih satu. Nak yang mana? Dah jawab betul. Ambil. Wang carrot moissanite kot. Tunjuk. Oi, Cin dah dapat ambil sarung lah. Dah lah jawab pun tak betul tadi. Kita duk cover-cover ni. Cakap lah something sweet sikit. Mana tahu tahun depan buku pink ke apa ke. Kan sayang kan? Cepat cakap. Berdebar. Berdebar? Alah, tak payah berdebar. Cepat. I love you. Dia English. Okey. Alhamdulillah, tahniah. Aduh, ya Allah. Jadi ada TikTok dah kan? Dah follow saya kan? Kalau dah follow saya, tahu kan saya buat live bila kan? Kalau ada peluang masuk dalam live tu cakap, saya yang tak boleh jawab Perdana Menteri yang ni dekat Putrajaya tu. Cakap dah betul, komen. Kalau komen betul-betul nanti saya baca komen tu, saya hantar satu kat anak nanti ni. Sama ada rantai, saya hantar rantai lah kot. Okey, bye-bye kamera. Bye-bye sayang. Bye-bye. Okey, jaga diri elok Okey, baik. Okey, baik. Awak personal cameraman dia orang ke? Tak, saya nak buat dia. Oh, saya ingat dia orang influencer. tak. Tengok awak dia ikut daripada tadi ni, baru nak call polis tadi. Alhamdulillah, nice. Dapat juga satu couple. Kita reward, alhamdulillah lah. Eli dapat juga, okey. So, siapa yang tengok konten ni, korang nak tak kebahagiaan dulu? Saya jenis simple, saya bagi happiness pada orang. Kalau korang nak, jangan lupa masuk live. InsyaAllah korang boleh dapat hadiah barang-barang macam ni dengan harga yang sangat tak masuk akal. Saya dah deal lah. So, kita jumpa. Cikgu Syahri, Putrajaya. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan kata saya tak payung Putrajaya.